warahmatullahi wabarakatuh. Anak Imam Marisa. Anak Adia. Okey, so hari ni kami akan memasak satu hidangan iaitu chicken creamy garlic. Okey, macam tadi korang dah tengok dah perjalanan kita orang untuk cari ingredients yang ada kat depan ni. So sekarang kita akan mulakan dengan step yang pertama iaitu dengan Izzati dahulu. Kita akan memotong ayam. Jadi ayam yang kita dah potong dadu ni kita akan masukkan kat dalam bekas dan seterusnya masukkan perencah-perencah untuk digaulkan bersama. Okey, jom kita tengok sini. Okey, yang first kali ada apa ni? Serbuk paprika. Letak je secukupnya lah biar nampak macam ayam ni semua dah kena. Okey, lepas tu next kita letak pepper pula. Ni pepper. Letak sikit je biar tak apa je lah atas dia. Oh, cepat sangat. Lepas tu letak garam setengah sudu kecil patutnya. Tapi boleh anggarkan dia banyak macam mana. Okay, lepas tu dah boleh gaul. Okay, look here, kita gaul. Ayam kita tak punya video ni laju. Okay, bila semua bahan yang kita dah masukkan tadi dah sebati macam ni, kita dah boleh masukkan dekat dalam kuali dan goreng. Dalam hidangan kami mempunyai ayam yang membekalkan protein untuk tumbuh sarai. Seterusnya, makaroni yang mempunyai karbohidrat yang membekalkan tenaga. Seterusnya, susu yang membekalkan kalsium untuk pertumbuhan tulang yang sihat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.